Kalau kau makan fast food, kau rasa ini makanan tak sihat dan tak bersih. Bakso. Alamak, najisnya. Tapi strawberry 5 kali lagi memudaratkan daripada fast food. Satu biji strawberry mengandungi lebih 20 sisa racun perosak berbeza. Atas faktor keperluan untuk memastikan strawberry ini membesar dalam keadaan merah menyala, rupa yang konsisten, juga bersaiz mencukupi. Dan tanpa semua racun perosak ni, strawberry hari ini akan kelihatan layu dan pudar, walaupun sebenarnya ini adalah varian yang lebih baik. Dan kerana ini, strawberry adalah buah dan sayur paling tercemar untuk pasaran pertanian. Perfume paling wangi, apa dia? WD-40. Ui, betul lah. Asal tengok atas. Assalamualaikum. Kami wakil daripada General Zoragas untuk kajian berkenaan item yang tidak boleh dimakan manusia. Jadi kami pilih kamu berdua untuk ujian kali ni. Ada apa-apa soalan? Ada. Korang bagi salam ni Muslim ke? Ya, kami Muslim. Kenapa tak jawab salam? Bukan Muslim ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So, kita start torture lah ya. Tidak! Ini 3 item yang nampak boleh makan, tapi sebenarnya kotor. Korang cuma boleh makan satu. Woi, stop makan. Woi, stop makan. Woi, stop.